Rabu kerja. Orang sekali hari wilayah. Oh, ada wilayah. Kerja hari ni lah. Ikut dah kerja lah. Orang Rabu kerja. Wah, itu cuti lah. Besok cuti untuk wilayah. Hari ni untuk saya hisap. Dan tahu tu lah cuti. Dah datang. Hai Noah, selamat pagi. Kita dekat Permai ya. Permai, Pajar Permai. Program gotong royong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, hari ini kita berada di Pajaran Permai. Di sini kita akan ada vlogging ya untuk kutipan sampah dan juga gotong royong. Okey, di sini juga nanti ada caputan petua, so kita kena daftar kat depan, lepas tu ambil sarapan. Ini sarapan nasi lemak. Kita akan menjalankan satu aktiviti iaitu fun walk vlogging. Jadi sebelum kita bergerak, saya ingin menjemput Encik Batia untuk kata-kata ala-aluan dan menerangkan sedikit perjalanan dari mana-mana ke mana. Syukur Alhamdulillah dengan dijaga Allah SWT dapat kita berkumpul di Taman Pajaran Permai Pekarangan Surau Darul Musadah. Tujuan kita pada pagi ini ialah untuk
membersihkan kawasan rumah kita, memandangkan kita penduduk kita ni ada yang telah kena demam denggi di rumah, dan kita hari ini telah terima kasih untuk ucapan daripada Encik Zatia selaku pengurusi penduduk di kawasan ini. Okey, jadi sebelum kita mulakan acara kita, jadi satu kumpulan kita bahagikan kepada 3 orang. Okey, satu kumpulan 3 orang. Jadi boleh mengambil plastik sampah. Ketua-ketua kumpulan boleh mengambil plastik sampah dan penyepit. Yang mana yang dapatlah. Okey. Sebab penyepit kita kebiasaan banyaklah benda-benda yang dikumpul-kumpulkan di belakang. Okey. Tu buka dulu, tu buka dulu. Yakin buka. All kita sama aja. 2 orang pun boleh. 2 hingga 3 orang satu kumpulan. Ada. Pandang kamera, Pak ni. Nih, satu lagi. Orang putih, tekan putih. Jadi kebasan komputer. Lepas tu dan hanya sampah plastik dan bekas yang boleh menakutkan air saja. Kalau boleh saya tu dah buang, menakutkan air ni jangan. Segala apa yang boleh menakutkan air perlu diambil, boleh diambil. Okey. Okey, jadi mana dia punya Wan. okey. Jadi kena ikut saudara Wan okey. Yang boleh menakung air. Sebab bila ada menakung, nyamuk ini akan bertelur di situ. Okey, yang kedua paling penting, belakang rumah tu, belakang rumah, lorong belakang. Itu pun satu tempat yang selalu dibuat. Mana? Okey. Okey, itu mendukung juga keseluruhan Alhamdulillah. Okey, dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, saya meluncurkan program pada pagi ini. Dipersilakan. Betul Abang boleh tahu. Belah mana? Mana kayaknya tu? Sama macam ni, sama macam kojak. Kalau semua lorong masuk. Kutip sampah. Gambar mak ni kutip ni. Ambil kata lampai. Ambil. Ni kita kutip ni ha. Baru. Baru kutip satu ni tengok. Koyak. Ayah tolong ibu. Timbang tu bawa dia kita punya timbang. Oh, timbang ni tak? Iyalah kaki dia. Ya, bapak Kata balik. timbang. Cepikul.
Adik mana? Oh, lagi nak tengok nak dah. Pakai tangan je kan ke basi? Tak dek. Ha, balik je. Jom pergi sana balik. Ni hang buka saya ni masuk. Ni bawa tu ni, bawa tu ni. Jom kita bawa sana. Kita bawa sana. Nanti saya beritahu dia ada kata dia tong hilang. Tidak, dia dah bertakung. Ya. Hei, tak ni apa? Air bertakung. Saya pun ada air. Siapa ni Pak Cik Ahad. Adik punya. Mama tu. Ha? Bukan. Ni Tuan Ahad. Timbang orang yang ada dulu. Okey, Yang tak ada tu biar dulu. Dia tak ada, orang dia tak ada. Orang dia tak ada, orang dia tak ada. Mana dia? Ya, alhamdulillah. Abu Jahal. Banyak. Abu Lahab. Okey ya. 2.5. Ini pula modal. Dia kan nak tanam bunga. Oi, pula modal. Betul Mister ni. 2.8. Ini kena masuk dalam tak? Banyak. Tiba-tiba dia tutup kan jadi ada orang. Siap dah. Okey, yang sudah. Tongkat bagi Atuk. Tongkat bagi Atuk. Natuk. Kita buat dia. Bijak sikit. Bijak. 17. Habis, jom. Oh, kalah dengan adik. Balik lah. Balik tempat tadi. Balik tempat tadi lah. Bawa air ni, jom. Ekowel. Dah jom je. Okey geng, sampah-sampah yang kita kutip pun dah ditimbang. Sekarang nanti nak diumumkan siapa pemenangnya. Kutip masa banyak. Tiga dah mak lapu. Rumah Nabu. Tadi kita tengok nak Okey, dah selesai ni. Sarapan lah yang mana belum sarapan ni. Dah sarapan dulu. Ada apa kena? Dua telah timbang. Ada nama tu banyak. Encik Anwar bin Subhan selaku Ahli Majlis NPP 2003 BSC yang berusaha satu program yang dinamakan Farmwork Vlogging, iaitu sambil kita berjalan Encik Nur sebagai pengurusi bersama Encik Matras sebagai pengurusi penduduk kawasan Faizal Rahman dari Pejabat Kesihatan Daerah Tali. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita dapat berkumpul untuk kita bergotong royong pada hari ini. Alhamdulillah, segala kerja-kerja yang telah diarahkan oleh PPD dan juga ahli majlis kita telah laksanakan. Assalamualaikum. Program ini memang bagus. Jadi
saya akan bawa pergi di kampung. InsyaAllah saya akan berhubung dengan itu dia, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, Encik Anwar bin Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program pada pagi ini. Majlis ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih sahabat saya Encik Alif selaku pengurusi Kompi PPP 23 dan juga pengurusi PKP Bayaras. Yang saya hormati sahabat saya Encik Eli Azli bin Muazzin, Ketua Kampung Semetlon. Sebab dapat kan? Lepas itu agak sumpah. Yang berusaha Encik Haris Islam. Dan seharusnya, sewajibnya kita harus kekal begitu sehingga akhir hayat. Pasal tak lama lagi kita nak sebut puasa, jadi ada beberapa program awal ni. Dan satu program yang bagus, terima kasih kepada Encik Alif yang menggerakkan program dan disokong oleh Encik Nurul daripada Komi. Perlu kita pergi dan saya harap dengan Encik Haris, manusia ni kenapa Allah suruh kita ajar anak-anak solat, kemudian kalau kita buat kita nak rotan. Kita rotan tu sebab kita nak menakutkan orang. Begitu juga Allah letakkan hukum sebab Allah kata sebab biar publik tengok. Sebab apa? Untuk menimbulkan kegururan. Kalau penduduk tak gurun, rakyat tak gurun dengan satu undang-undang, dia tak jadi. Jadi Encik Haris, saya minta bersama-sama kita merasmikan program Fun Walk Vlogging Kampung Bayan Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua. Okey, yang pertama adalah Nobita. Gambar lebih sikit tu. Senyum. Okey, ya. Nik Rabiatul. Nik Rabiatul. Okey, dan yang ketiga Rabiatul Adawiyah. Okey, yang seterusnya, yang keempat Nazhan Muhammad. Okey, seterusnya dibuat Ada tak ada? okey, dan Salah seorang wakil. Masih datang. seterusnya Dia Khaira Rania. Okey, seterusnya Dah balik. Dah balik ya. okey, dan yang terakhir untuk sambutan sesi kedua adalah Mokta. Ilmu dapat. Okey, untuk grand prize dijemput Ingat mengerah tu. Cik Nurul untuk mencabut. Yang betul adalah Muhammad Fuad Idris. Dan yang seterusnya Wan Hasimah Lias. Okey, dan Rosman, cepat. Oh, Pak Abang ni dah kuat. Terima kasih. Terima kasih adik. Muhammad Izani Mat Ali. 1, 2, 3. Malam ni. Dan yang ketiga Tadi juga. Okey, tanya kepada pemenang bagi acara Kutipan Sampah pada hari ini.
Untuk maklumat semua, kutipan hari ini sebanyak 125.1 kilo. Ini barang-barang yang boleh nak pakai air sahaja. Walaupun ditumpah dalam sejam, tapi kita boleh mengutip 125.1 kilo. Untuk satu bosan kecil agak tinggi juga punya bacaannya. Okey, yang ketiga jatuh kepada kumpulan Shima dengan kutipan sebanyak 15 kg. Tempat kedua jatuh kepada kumpulan Nadim dengan kutipan 18.2 kg. Sebelum yang Nadim kembali kecil-kecil ya. Kecil-kecil tapi dan semoga keputusan itu pun boleh terus membersihkan kawasan perumahan dan juara. Dan untuk malam semua saya rasa ni dah setiap kali kita buat kutipan kumpulan kita yang mana tu mungkin kita bayar kita di bawah sampah. Okey, tentunya juara untuk kumpulan kutipan nama jatuh kepada kumpulan Mama Girl dengan kutipan 36.8 kg. Kepada ini, okey. Dibuat semua di media harapan untuk penggemar bersama dengan tamu komando. Ya sebab Hari ini